Ni ya. Terima kasih Tuan Yang Lee, Tuan Pengerusi dan juga Yang Mohamad, Timbalan Menteri. Saya nak sambut tadi Yang Berhormat Tanah Merah dari Kelantan Pasir Mas mengatakan bahawa patut memberi ganjaran kepada mereka yang pantau secara sukarela. Sekiranya kementerian ingin membuat begitu, saya rasa kementerian harus memberikan ganjaran kepada Yang Berhormat PJ Utara dahulu, kerana hari ini baru dia umumkan bahawa kedai satu Malaysia banyak barang yang harganya lebih mahal daripada supermarket yang lain. Jadi adakah kementerian akan pantau kedai ini satu Malaysia, kerana patutnya dia jual. Kerajaan kata kedai satu Malaysia ini semua barangnya adalah lebih murah daripada kedai yang lain, tapi sekarang sudah lebih mahal. Apakah kerajaan akan buat? Terima kasih. Sikit, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya juga mau bertanyakan bagaimana satu rangkaian kedai rakyat satu Malaysia ini, ketika kita membuat tinjauan pada beberapa harga barang, item sebanyak 23 seluruhnya, kami dapati 10 daripada 23 item itu dijual dengan harga jauh lebih tinggi, ataupun di antara 10 daripada 23 item itu dijual dengan harga jauh lebih tinggi daripada barangan yang didapati di Carrefour dan juga Tesco. Timbalan Menteri Sementara kerajaan telah memperuntukkan 40 juta bagi mewujudkan rangkaian krim ataupun kedai rakyat satu Malaysia ini. Jadi ini jelas merupakan satu yang akhirnya tidak memberikan sumbangan sebenar kepada rakyat. Jadi di mana letak silapan itu, dan tolong jelaskan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat beri masa sedikit kepada saya, sebab krim ni ada lagi belum sampai. Tetapi Yang Berhormat, takkanlah Yang Berhormat teruk sangatlah wakil rakyat kita hingga minta juga ganjaran. Saya rasa kan yang dicadang oleh Pasir Mas tadi, takkanlah wakil rakyat pun nak minta juga kita bayar macam tu kan. Jadi wakil rakyat itu memang kerja kita secara otomatis untuk memantau. Dan terima kasih sebenarnya Yang Berhormat, saya dalam jawapan saya ini, saya hendak mengucap terima kasih kepada 3 orang ahli Yang Berhormat tu, iaitu Kuala Selangor, Lembah Pantai dan PJ Selatan, PJ Utara. Dan kami nak katakan teruskanlah tugas itu, sebab ini adalah nampaknya satu kerjasama begitu baik antara KPDN KK, Barisan Nasional dan pihak Pakatan Rakyat. Baguslah, bermakna apa yang kami buat, Yang Berhormat sana pantau dan bagi pula maklum balas kepada kita. Ini satu sinergi yang sangat positif. Saya sebenarnya nak mengucap terima kasih lah, tapi saya akan sampai ke situ. Tapi Yang Berhormat berkhidmat tajam, kita tak payahlah untuk bayar ganjaran tu dah sebab kita sebagai wakil rakyat, kita adalah berkhidmat untuk rakyat dan ini adalah kewajipan kita. Tadi Pasir Mas kata tu untuk yang lain lah, untuk yang lain-lain. Tapi penerangan itu perlu Timbalan Menteri. Ya. Tak apa, saya akan sampai kepada krim, tapi biar saya habis penguatkuasaan dulu. Jadi tindakan akan dikenakan kepada peniaga yang ingkar dan kesalahan bagi pelanggaran Perintah Kawalan Harga, iaitu di bawah penandaan harga oleh penjual runcit 1993 akan dikenakan denda sebanyak maksimum sehingga RM50,000 atau 2 tahun penjara, dan boleh dikenakan ke atas secara individu dan RM200,000 ke atas syarikat yang melakukan kesalahan.